First kita buat sesi pelonggaran sendi. Bila kita buat kaedah ni tak kasar. Tapi mula-mula memang rasa sakit sikit. Maklumlah, kita pun ada orang ramai tak pernah buat stretching cara ni. So kalau dia ketat, normal. Kalau selesai ada Macam ni. Berapa orang je buat benda-benda ni? ada ingat balik benda. Bila sendi-sendi kat sini dah longgar ni, senang nak betul pinggul. Jadi jangan terburu-buru sangat terus nak tarik kaki tu. Longgarkan dulu sendi-sendi tu. Ni ada orang tu terus je tarik kuat-kuat. Sendi dia dah macam apa, melekat, ketat. Ramai problem kat sini. Ni. Ni kalau otot sini pinggang lembut ni senang meletup. Ramai orang dah mula keras kat sini. Tolak ni pun tak mau meletup. Saya tekankan bekam tu selalu buat. Kesan dia melembutkan otot lah. Kalau tidak keras ketat macam ni, tekan nampak berkerut muka. Kan? Berkerut gembira, menahan tekanan tu kan. Ini kerja ni berulang ni. Kerja yang berulang-ulang ni. Sebab apa? Nak bagi longgar. Tapi lama-lama nanti dah tak sakit sangat dah. Buat ketat ni apa? Lagi pun banyak jalan. Bila problem kat pinggul, pinggang tegang, otot dia sini tegang. Ni, nampak? Ni otot paha. Nampak? Dia tegang. Sebab apa? Aliran darah terganggu lah. Lama akan krem. Hamstring tegang rasa kan.